Korang sedar tak, walaupun kita semua berbeza agama, budaya dan bangsa, tapi kita semua boleh masih dapat macam ini bersama-sama. Macam bila hari raya Deepavali, raya Cina, kita semua pakai baju tradisional. Itu jalan muzalahin kalau dekat rumah. So makan kuih tradisional ke apa. Meriah sangat. Saya rasa keharmonian ini wujud sebab kita saling menghormati dan kita patut raikan perbezaan ini dan bukan jadikan alasan ini untuk kita bergaduh. Okay, betul tu Aiman. Kita dekat Malaysia ni ada banyak budaya dengan kau. Contoh kita ada Melayu, kita ada Cina, India, budaya, bahasa banyak lagi tau. Sebab tu kita kat Malaysia ni boleh hidup dengan aman-damai. Lepas tu, dekat sekolah pun, tempat kerja pun, kita semua buat kerja sama-sama. Tak ada diskriminasi. Semua diberi peluang yang sama. Yang paling penting, kita kena terus pupuk isu perkauman kita ni. Sebab jangan biarkan isu perkauman ni dapat merosakkan seperti keharmonian negara Malaysia. Setuju sangat. Media sosial pun berperanan sebenarnya. Sebab bila kita menggunakan media sosial dengan baik, kita tak perlu menyebarkan kebencian dan kita perlulah menggunakan dengan bijak supaya tidak cetuskan pergaduhan di antara kita. Dan kita sebagai anak muda, kita menjadi contoh. Kalau kita buat ini, orang lain akan ikut. Betul? Malaysia ni rumah kita. Kalau kita jaga baik-baik dengan harmoni, kita akan hidup aman dan damai. So kesimpulannya, walaupun kita tak sama warna kulit, bahasa ataupun budaya, tapi kita masih hidup di bawah langit yang sama. Jadi kesimpulannya, bila kita saling memahami dan menghormati, barulah keharmonian itu akan menjadi kenyataan. Malaysia akan jadi kuat bila rakyatnya bersatu. Macam ini bersama-sama. Betul kan? Unik di Malaysia ni ada Melayu, Cina, India dan ada Kadazan kan? Lupa. Okay. So kesimpulannya, walaupun kita hidup dalam keadaan Ini kok. sini tak boleh. Sekejap. 1, 2, 3. Ini kok.